Di Malaysia ni kita ada pembangkang. Kita ada pembangkang di Malaysia. Dulu pembangkang orang Islamnya ialah PAS. PAS menjadi pembangkang kepada kerajaan Islam yang diterajui oleh UMNO, BN. Sekarang PAS lagi yang menjadi pembangkang kepada kerajaan. Pembangkang. Dan juga MCA. MCA. Hari ini MCA. DAP dah MCA gerakkan. Ia lawan kerajaan Islam. Apabila sebut lawan kerajaan Islam, kita istilah lawan kerajaan Islam, kita dengar dengan makna yang jahat lah, maknanya jahat lah, lawan kerajaan Islam. Malaysia ni kerajaan Islam di zaman UMNO lagi dan di zaman PA hari ini. Apabila MCA lawan kerajaan, kita istilah lawan kerajaan Islam. Kita kata gerakan lawan kerajaan Islam, kita pun rasa jahat sungguh. Sama di zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu, orang Islam ni dia rakyat Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar ini rakyat Islam. Rakyat yang bukan Islam pula di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani. Tapi dengan sistem di zaman tu, zaman khalifah, kita ni di zaman demokrasi yang membenarkan mereka lawan mengikut kaedah dan sistem yang ada di Malaysia, mengikut perlembagaan yang ada. Tapi apabila kita gambarkan lawan kerajaan Islam tu, jadi kafir harbi lah. Gambar lawan kerajaan Islam, mu lawan kerajaan Islam, mu orang kafir, mu lawan kerajaan Islam. Gerakan dengan MCA, mu kafir harbi. Tak boleh kata gitu. Dia bayar cukai, dia ada IC, dia juga rakyat lahir di sini, beranak di sini. Dia ada hak untuk lawan mengikut perlembagaan, sistem demokrasi yang sama-sama kita terima. Di sini kadang-kadang kita ni apabila baca sirah Nabi, Yahudi lawan Nabi masa di Madinah, Kristian lawan Nabi. Lawan di waktu itu dengan perlembagaan hak zaman tu, dengan sistem, dengan dia panggil kerangka kerajaan, kerangka politik yang masa tu tak sama. Jadi hari ni kita kena tengok, dia panggil waqi'. Syekh Qaradawi kata waqi', melihat kepada waqi' yang ada. Waqi' yang ada hari ni dia lawan gerakan tu, lawan kerajaan Islam yang dipimpin oleh PH dan BN hari ni. Bukan lawan kerajaan Islam, nama lawan kerajaan Islam, tapi lawan dalam kerangka yang dibenarkan oleh demokrasi perlembagaan yang ada. Jadi apabila kita dengar lawan kerajaan ni, jangan kita melihat sebagaimana lawan hak di Madinah dulu. Di sini kadang-kadang kita silap. Wallahu a'lam.